Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesailah sudah program ziarah Mahabah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Raja, Kota Putra, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Raja, Kota Putra, Besut ini. Diharapkan dengan kotak infak yang diterima untuk penerima-penerima bagi program ziarah Mahabah pada kali ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima untuk program ziarah Mahabah pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amri bin Nordin, pengurusi JPKK Kampung Raja Terbok, mengucapkan terima kasih Muslimat Zia kerana memberi sumbangan kepada asnah-asnah di Kampung Raja Terbok. Terima kasih Muslimat Zia. Jadi Kak Na duduk yang apa ni? Duduk anak ni. Anak ni? Kak Na 7. Suami? Suami. 8. Sekolah berapa lagi? Sekolah 4-5 dengan Tarika lah. 5 lagi? Tapi suami, lo ni suami dia tak ada sini. Aduh, di mana? Dia duduk dia ke Thailand. Balik di sana tak lagi? Dia tak boleh nak mari. Dia pasport dia kena black ni. Oh gitu. Bertahun dah? Setahun. Setahun 2 tahun lah. 2 tahun dah. Pasport tu kira pergi mohon dah pergi Putrajaya, naik Putrajaya bulan 5 tahun lepas naik dah sekali. Lepas tu sehari 2 baru ni naik pula. Kita tanya lah. Muka telefon tak boleh. Kita tanya, dia kata pemohon tolak. Lepas tu mohon mula pula sehari 2 barulah. hari Jumaat. Blacklist tu ya blacklist bukan blacklist dia macam Yuwi tempoh ke berapa tahun ni duk Yuwi semua hidup. Maknanya tak boleh masuk langsung. Jadi macam dengan isteri kena mohon. Oleh hari proses itu lama. Mula siaran kan anak. Mula ni jadi Kak jadi ibu jadilah ayah. Berlakulah untuk anak-anak betul tak? Masalah kalau kerja ngorang ni payahlah anak sekolah lah. Sekolah dah. Jadi saya mewakili Muzium Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin misi kami di Muzium Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah Mahabah hari kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.